Kerja abang bukan angkat barang guna tangan sangat. Tapi hari-hari duduk atas forklift ni, badan asyik kena hentak. Kejap lubang, kejap lantai tak rata. Mula-mula tak rasa apa. Abang ingat biasa. Tapi makin lama, pinggang mula rasa semacam bukan sakit terus, tapi macam ada tekanan dalam. Lepas tu, mula datang rasa mencucuk, turun sampai ke kaki, paling terasa. Bila duduk terlalu lama, bila nak turun forklift, kaki macam keras. Nak jalan pun kena perlahan. Kadang beberapa langkah pertama tu, memang rasa tak selesa. Bila masuk kerja malam, badan makin cepat penat, fokus pun mula terganggu. Sebab sakit tu datang senyap-senyap. Masa tu baru abang sedar, ini bukan lenguh biasa. Ini saraf sciatica dah mula terganggu. Sebab tu abang mula cari ikhtiar. Abang jumpa kapsul sciatica ni. Bila amalkan secara konsisten, kurang rasa mencucuk dan tegang tu. Duduk lama pun lebih selesa. Turun naik forklift pun tak seteruk dulu. Bukan terus hilang, tapi perubahan tu abang sendiri boleh rasa. Kalau sekarang pun dah mula rasa sakit dari pinggang turun ke kaki, jangan tunggu sampai kerja harian makin susah. Sementara belum makin teruk, elok cuba awal. Tekan je order now atau beg kuning sekarang.